Dalam kajian kesihatan terkini, terutama dari bab pemakanan sihat, punca penyakit yang berlaku semua berkaitan dengan masalah keradangan. Kalau kita makan satu makan, dia meningkatkan proses keradangan dalam tubuh, dia akan akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Orang yang ada diabetes disebabkan gula dia tinggi dalam darah, kadar keradangan dia tinggi. So, orang yang ada diabetes semakin lama semakin rosak tahap kesihatannya. Daripada satu-satu, dia bermula dengan kebas tangan kebas, kaki kebas. Itulah orang daripada kaki kebas. Tak lama tu dia pijak kaca pun dia tak rasa dah kaki kebas. Dia rasa macam dia pakai selipar je. Dia kata tebal kaki kan. Pijak kaca, pijak kaku tak rasa. Kan? Masuk kuman. Lah, luka tak mau baik. Kan? Tak lama lagi pergi jabatan ortopedik. Saya buat kerja saya dululah. Potong. Ataupun tak lama lepas tu, buah pinggang rosak. Kerosakan buah pinggang dalam sakit diabetes adalah berpunca pada keradangan. Kerosakan saraf mata. Orang diabetes tak boleh nampak. Mata dia selalu buat lama-lama kerosak. Dia panggil diabetic retinopathy. Juga berpunca pada keradangan.